Saya ada kencing manis juga. Dan lagi satu berat badan saya. Berat badan. Batu karang. Batu karang pun ada jugalah. Okey. So hari ni kan kita bertuah sebab kita dapat berjumpa dengan Kak Jamilah kan. Kak Jamilah sudi nak berkongsi dengan kita tentang testimoni Kak Jamilah tentang batu karang Kak Jamilah Ya. Okey, boleh tak Kak share sedikit pengalaman Kak selepas pakai Alora Pens ni? Saya ni memang kencing tak berapa tus lah. Macam kata doktor cakap kencing kotor. Tapi setelah saya pakai Alora Pens ni, nampaknya Alhamdulillah lah. Dah beransur lah. Sekarang pun dah tak ada dah. Alhamdulillah. Selepas dengar kata selepas 7 hari Kak pakai, batu karang tu keluar dengar tu. Batu karang yang ada kat dalam dia mengikut kencing lah tak tahu dah pundi ke tapi memang ada batu karang tau. Sebelum ni mungkin sebelum ni doktor tahu tak Kak ada batu karang? Dia tak cakap, dia cuma dia cakap kencing kotor je. Rupanya kencing kotor Kak tu sebenarnya adalah batu karang dalam badan Kak ya. Maksudnya kencing Kak nanti sebelum tu tak lawas. Memang tak lawas. Sekejap kena tandas gitu je lah. Lepas tu selepas akak pakai pens Alora Pens ni 7 hari batu karang tu keluar, betul? Ya. So macam mana akak rasa lepas dah keluar? Akak rasa ringan lah. Dah bebas lah daripada masalah tu. Lagi satu akak masalah berat badan. Berat badan, okey. Berat badan. Apa yang terjadi kat akak? Sebelum ni berat badan akak berapa? 85. Okey, 85. Sekarang dah Alhamdulillah lah, dah banyak susutnya. Akak rasa ringan kalau bangun tidur pun. Sangat ringan dah badan. Rasa kalau travel jauh-jauh pun cepat penat. Sekarang dah Alhamdulillah semua dah tak ada dah. Makin bertenaga lah. Makin bertenaga lepas pakai Alora Pens. Tadi Abang Fuad suami akak ada share kat kita orang. Katanya akak timbang dah turun kg berapa Kak? 85 asalnya. Nak cari baju pun memang susah lah saiz. Sekarang baju lama-lama pun dah boleh dah. Sekarang 69 atau 70 itu. Nampak tu. Dalam macam mendadak juga tau. Kita rasa macam ya ke? Tapi Alhamdulillah lah kita rasa macam 12 kg dalam 15 kg dalam masa 12 hari ni Kak. Tu kita rasa macam kawan-kawan pun tanya apa nama sekarang kenapa ada makan apa-apa? Tak ada cakap gitu kan. Saya pakai ni lah. Pakai apa tu? Alhamdulillah lah Alora Pens ni banyak membantu lah. Sebenarnya betul-betulnya akak pakai 12 hari saja. Ya. Kita rasa cepat lah dia punya feedback dia. Dia punya. Umur akak berapa Kak? Boleh share sikit tak? Tahun ni insyaAllah 60 lah. Nampak tu, orang yang berusia 60 tahun pun selepas pakai Alora Pens pun cepat kesan dia Kak. Boleh turun sampai 15 kg dalam masa 12 hari. Ya, lagi satu gula akak pun dah turun. Akak punya diabetes? Diabetes. Bacaan dia? Akak tengok tiap-tiap pagi akak akan cocok tengok macam mana akak kan. Check. Tapi Alhamdulillah lah kalau saya akak buat tidur pun dia rasa macam selesa sangat, tak panas. Kita rasa macam selesa lah sangat badan kita ni. Pakai Alora Pens. Maksudnya akak pakai Alora Pens ni siang dan malam ke? Siang malam. Ini kalau akak mandi akak buka lah. Nanti akak kalau lepas akak sarung balik. Ya Allah, 24 jam lah kiranya Kak. Akak pakai sok. Alora sok juga. So hari ni lepas akak puas hati tak dengan testimoni yang Alhamdulillah akak rasa tak dengan tak yalah kira dengan harga dia tu dengan kesihatan ni yang lebih baik lah kan. Kita rasa bersyukur jugalah kata akak dapat guna Alora Pens ni. Kak sebelum ni nak turun 1 kg senang tak Kak? Susah. Kalau akak makan suplemen ke apa kan akak tak jadilah. Banyak duit dah tapi dengan ini akak rasa macam memang berkesan. Miracle lah Kak. Ya betul. Akak rasa macam berbaloi lah sangat-sangat. Tempat macam kita bersenam tau. Kita berpeluh-peluh gitu. Itulah akak rasa kalau nak bersenam memang pun naik dah ni. Tak, kalau nak bersenam pun rasa masa dah tak ada lah. Rasa dah tak sempat bila aku nak bersenam ya. Cakap gitu kan. So pakai Alora Pens senang Alhamdulillah akak rasa tu akak rasa
sesuai lah siapa-siapa yang ada masalah kesihatan kan boleh guna banyak keistimewaan lah Anwar Friends. So apa yang Kak dapat selepas 7 hari pakai, akak punya kencing dah semakin elok dah sekarang. Akak punya batu karang dah keluar, lepas tu kencing akak dah lawas. Lepas tu badan akak jadi ringan. Ringan. Lepas tu selepas 12 hari tadi akak timbang berat badan akak loss 15 kg daripada 85 tinggal 70. 70 ke 69 balik-balik gitu je lah ni tengah pimai gitu. Tapi kan Kak memang hebat lah, 12 hari akak turun 15 kg tu memang luar biasa lah sebenarnya Kak, alhamdulillah. So akak pun dah orang kata apa, muka akak pun dengar kata dia orang kata tadi semakin glowing. Allah. Usia dah kesihatan, diberi kesihatan dah. Seluar ni package Kak. Kak dapat kurus, akak dapat cantik sekali. Amin. Syukur Kak.